Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi di channel Nur Mazalan. Okey, untuk hari ini saya ingin kongsi tentang info harum manis, iaitu berapa dahan perlu ada pada tingkat kedua. Okey, tingkat kedua. Ini adalah tingkat kedua. Tingkat kedua. Okey, tingkat kedua. Yang wujud dari tingkat satu. Tingkat ni tingkat satu ada 1, 2, 3. Okey, ini tingkat 2. Tingkat 2 dia perlu ada 9. Okey, di sini ada 4. Di sini ada 4. Di sini ada 3. Ada 11 11. Okey, di sini 3 sudah cantik untuk pembentukan pokok mangga bagi membentuk seolah macam payung payung. Okey, di sini kita perlu buah satu buah satu. Di sini buah satu. Okey. Ya 11 maknanya buah 2 tinggal 9. Okey, saya akan buat supaya dapat pembentukan yang cantik Okey, ini kita buah satu. Ini pun saya akan buang di sini Yang saya akan buang yang ke arah dalam ke arah dalam bagi mengelak atau bagi memberi ruang cahaya matahari masuk ke dalam kerana pokok perlu berada dalam keadaan yang baik, iaitu bukan lembap kalau lembap mudah datang penyakit Okey, saya potong Okey, sekarang ada 9. Okey, sini ada 3. Okey, 3, sini ada 3. Sini ada 3. Bermakna di peringkat kedua ni ada 9 dahan. Okey. Semoga pokok ini membesar membesar dengan baiklah. Okey, sekian, terima kasih.